Dulu saya pun ada masalah badan berjerawat seperti dalam gambar ni dan juga gatal-gatal badan. Kulit badan mengeluarkan lebihan minyak. Lebihan minyak itulah yang akan bercampur dengan peluh, sel kulit mati dan kotoran lain, menyumbat liang pori dan akan menjadikan kulit badan kita berjerawat. Bila badan teruk berjerawat seperti ini, biasanya farmasis ataupun doktor akan mencadangkan untuk menggunakan sabun yang mempunyai sulfur. Saya sangat sarankan untuk anda menggunakan sabun yang mempunyai sulfur seperti sabun keluaran Washu ni. Sulfur dalam sabun memang fungsi dia adalah untuk buang sel kulit mati yang masih melekat dekat kulit kita dan membersihkan liang pori. Dia juga mempunyai ciri-ciri antibakteria yang mampu mengelakkan jangkitan kuman yang juga menjadi punca kepada pembentukan jerawat badan. Ada juga tea tree oil sebagai antimikrobial tambahan untuk elak bakteria yang jadi punca jerawat dan bahan-bahan lain seperti olive oil, vitamin E, avocado oil dan macam-macam lagi bahan ramuan yang menjadikan kulit kekal lembap selepas kita mandi. Dan sabun ni sangat-sangat membantu untuk korang yang kuat berpeluh dan selalu rasa melekit-lekit dekat badan tu. Cek dekat beg kuning, ada offer istimewa.